Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke rancangan podcast Santai TV PSS, TV Meletup SK Kedai 2. Anda bersama saya, Wan Muhammad Aish Mikael, dan pada hari ini kita akan membuat santai bersama seorang insan penting di sekolah yang sentiasa menjaga kebajikan murid. Beliau ialah penolong kanan hal ehwal murid, iaitu Tuan Haji Azam bin Muhammad Hilmi. Mari kita dengarkan perkongsian menarik daripada beliau. Assalamualaikum PKM. Waalaikumsalam. Boleh PKM perkenalkan diri PKM sikit kepada para penonton di luar sana? Okay, terima kasih. Okay, saya bernama Muhammad Azam bin Muhammad Hilmi. Mula melaporkan diri di sekolah ini sebagai penolong kanan HAM iaitu pada 6 Februari 2022. Jadi tahun ini 2026, maksudnya dah lebih daripada 4 tahun saya memegang jawatan HAM yang telah dipertanggungjawabkan kepada saya untuk mengurus hal ehwal murid di Sekolah Kebangsaan Kedai 2. Apakah tugas utama PKM sebagai penolong kanan hal ehwal murid di sekolah kita? Dalam bidang HAM ni meliputi semua perkara berkaitan dengan karakter disiplin murid terutamanya dan pelbagai unit, antaranya dalam unit-unit RMTS, unit disiplin, unit PPDA, anti dadah, 3K, iaitu kebersihan, keselamatan dan kesihatan, dan banyak lagi perkara-perkara yang sedemikian bagi menjamin kemenjadian murid di sekolah ini. Apakah nasihat PKM kepada semua murid supaya kami boleh menjadi murid yang baik dan berdisiplin? Jadi nasihat saya kepada semua murid, pertama sekali dengar arahan guru. Dengar dan patuh arahan guru, itu yang paling utama. Sebab matlamatnya adalah untuk mendisiplinkan, untuk mendidik. Bidang pelajaran dan bidang pendidikan adalah berbeza. Jika pelajaran ni bertumpu kepada akademi, pelajaran sahaja. Tapi bidang pendidikan ni sangat luas. Sangat luas untuk kemenjadian murid. Menentukan hala tuju murid selepas ini. Mengandalkan sekarang kita berada dalam bulan Ramadan, boleh PKM kongsikan pengalaman pertama PKM berpuasa semasa kecil? Okay, setiap orang daripada kita ni sudah tentunya ada sejarah, ada kenangan yang lucu lah. Kita depan orang kita takut. Nanti orang kata tak berpuasa tak boleh raya kan. Jadi PKM puasa lah. Masa tahun 1 tahun 2 dia bila balik rumah, terus masuk dapur minta nasi dengan mak. Dan pengalaman terawih gitu juga. Masa dulu sebelah rumah musalla tu surau tu dekat rumah camp je. Musalla tu musalla kayu je. Bila ramai-ramai tu bila kita semayang dah, orang kata panggil gelgar ataupun papan tu pun gerung. Jadi kita masa kita kanak-kanak tu kita sengaja untuk kuatkan lagu bunyi. Bila kita nak sujud, kita letak lutut, kita gem, kita buat macam tu. Tapi kita pernah kena marah dan sebagainya lah. Dan ada juga PKM sorok-sorok minum air. Masa tu tak ada ataupun arwah ibu tak ada. PKM pergi dapur, buka peti ais perlahan, minum air. Dan ada kuih-kuih tu PKM makan. Bila ibu PKM tengok, siapa makan ni? Kita pun kelipah gitu. Makan ke? Dia tak marah pun. Sebab masa tu umur 7-8 tahun. Tapi lama-kelamaan, bila kita membiasakan kita melatih diri. Sebab tu puasa melatih diri. Yang secara fizikalnya, kita latih daripada makan dan minum kan. Dan yang secara rohaninya, kita latih hati kita, semangat kita. Sebab banyak pengajaran yang boleh kita dapat dengan berpuasa. Terima kasih diucapkan kepada PKM atas perkongsian sangat menarik pada hari ini. Semoga semua murid dapat mengambil inspirasi daripada nasihat yang diberikan. Sekian dulu daripada saya, Wan Muhammad Aish Mikael dari TV Meletup SK Kedai 2. Jumpa lagi dalam podcast santai yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Bye.